Okey, hari ni kita nak cerita pasal perkara mistik. Agak mistik lah. Sebab masa ni, cerita ni pasal aku pergi pergi klinik. Aku pergi klinik KK. Ada satu tempat tu lah, dekat Kelang lah. Tak payahlah cakap kat mana kan. Lepas tu aku ada check up masa tu. Aku pun pergilah sebab appointment. Okay, aku pergi, aku duduk, aku dah masuk, aku dah tunggu turn semua. Turn untuk ni check up. Aku duduk lah, tunggu nak panggil doktor. Doktor nak panggil. Lepas tu aku tengok telefon. Lepas tu tiba-tiba ada satu pakcik ni tau. Pakcik ni dia anggaran umur dia aku rasa dalam 60 lebih. Aku pandang dia, dia pandang aku. Lepas tu aku jenis yang macam usah-usah lah. Aku usah lah dia. Pakcik ni nampak macam pelik. Pelik sebab semua dekat tangan dia penuh dengan cincin. Batu cincin. Mak, bapak punya cincin dia pakai. Okay, besar-besar lah cincin dia, batu tu. Jadi macam perhatian aku lah. Aku macam lirik, apa orang kata apa? Lirik kan mata. Pandang dia. Padahal bukannya kepala straight. Mata tu macam usah-usah. Nak usah-usah lah kan. Pakcik ni lain macam batu ni banyak kat tangan. Kalau 10 jari 10 ada ni. 10 ada batu cincin batu. Atau aku usah dia. Dia usah aku usah dia. Dia pun pandang-pandang aku. Aku pun macam alamak risaunya. Sekali dalam masa yang sama, aku macam terleka sekejap tau. Aku ni tengah tunggu nombor ni. Sambil-sambil aku tengok telefon ni, aku macam rasa macam usah dia. Aku pun tahu dia pandang-pandang aku. Korang tahu nama aku punya nombor banyak kali orang tu klinik kan dia pakai nombor kan. Dia akan pakai sistem yang nombor berapa sekarang dekat dalam monitor kan. Okey, lepas tu aku punya nombor ni dia panggil banyak kali. Aku boleh tak sedar. Aku macam hayal. Macam mana nak cakap aku tak tahu macam mana aku nak cakap. Tapi masa tu memang aku dalam masa aku share dia tu, aku share pakcik tu, aku pegang nombor aku. Tapi nombor dalam masa yang sama, nombor aku orang tu panggil, aku tak dengar. Korang tahu tak? Lepas tu aku macam terleka. Sekali aku macam tak tahu macam mana, tiba-tiba aku tersentak. Lepas aku pandang nombor aku pandang dekat yang monitor nombor tu. Nombor aku dah naik dah banyak kali. Lepas tu aku pergi masuk dekat jumpa doktor tu. Doktor tu pun tanya, awak pergi mana? Mak saya panggil banyak kali. Lepas tu aku cakap, ada kat luar. Tak sedar aku cakap dia kan. Dalam masa aku macam masa tu aku rasa macam kosong. Aku pandang pakcik tu, pandang aku. Aku pandang pakcik tu pandang aku. Aku macam, si baiklah, macam pukau pun ada. Kalau lah aku ikut pakcik tu agaknya, kalau lah aku terleka agak pakcik tu, bukan nak menuduh lah. Aku bukan nak menuduh. Sekali ikut pakcik tu terus balik rumah dia aku rasa. Sebab aku pun usah dia pakcik tu. Pakcik tu pun usah aku. Aku pandang dia. Tapi aku senyum lah. Pakcik tu pun senyum lah. Dia pandang aku. Aku cuma antukan dia punya. Aku cuma fikirkan dia punya batu dekat tangan tu. Cincin batu dekat tangan tu yang membuatkan aku tak tahu nak kagum ke, teruja ke, ataupun pelik ke. Tapi memang masa tu memang aku asyikkan usahkan dia punya ni jari tu. Aku terleka, terlalai. Jadi macam terpukau dengan dia punya batu cincin kat jari tu. Sampai aku terlupa yang nombor orang tu panggil nombor aku banyak kali. Tapi aku tak sedar. Aku pelik. Itu bagi aku lah misteri lah. Aku tak tahu lah orang lain kalau lalui macam tu. Aku tak tahu macam mana. Aku baru tahu macam mana perasaannya. Macam terpukau sekejap. Dalam berapa minit je aku pandang dia depan aku, terus terpukau. Pukau ke ataupun aku yang memang excited nak tengok cincin dia tu. Aku asyik usah-usah sampai aku terlupa, terleka tu, aku tak tahu.
Okay, tu je aku nak cerita. Okay, thank you.